Design cantik and nampak premium, harga pun dah murah dah. Tapi kenapa iPhone X ni dah tak berbaloi nak beli dekat tahun 2025 ni? Jom aku explain. iPhone X ni diriliskan pada tahun 2017. Kalau nak ikutkan tahun 2025 ni, usia model iPhone ni dah lebih kurang 7 tahun dah. Korang bayangkan masa iPhone X ni baru keluar, iPhone 8 pun masih baru lagi. So majority unit-unit iPhone X ni yang dekat luar sana tu, dia punya performance ni dah tak elok dah lah. Bateri pun dah drop and risiko nak rosak tu kalau korang beli maybe agak tinggi. Kalau nak cakap pasal bateri pula, mostly unit-unit yang korang jumpa dekat luar sana tu, dia punya capacity tu maybe dalam 70 ke 80% lah. Sekali charge tak sampai petang pun dah mati, dah habis bateri. Kalau ia pun, kalau korang nak tukar bateri boleh lah, tapi itu pun kena tambah 200-300 lagi. Cost juga kan. Lagipun iPhone ni, once korang tukar bateri ataupun apa-apa part komponen dalam iPhone tu, dia punya performance dah tak macam dulu lagi. iPhone X ni boleh kata bateri dia agak teruk jugalah dengan isu overheat ni lagi. So bagi aku, kalau korang nak guna untuk daily use, untuk jadikan ini phone utama korang, aku rasa memang tak berbaloi lah. iPhone X ni dia pakai A11 Bionic chip. Walaupun chip A11 Bionic ni dulu power, tapi sekarang dia punya performance dah drop dah. And dia pun dah tak laju macam masa awal-awal keluar. Which is, kalau korang nak main social media macam Instagram ke, Facebook ke, maybe okay. Tapi kalau untuk heavy use, macam korang nak main game ke, nak tengok YouTube ke, ataupun korang nak jadikan ni sebagai handphone kerja, aku rasa macam tak relevan lah. And of course, at one point, dia akan rasa panas dekat back panel ni and lagging. Ada reason sebab kenapa aku rasa iPhone X ni dah tak relevan adalah iPhone X dah tak dapat support iOS yang latest. Last iOS update untuk iPhone X ni adalah iOS 16. Lepas tu hanya iPhone XR dan ke atas sahaja yang dapat support iOS 17 ataupun iOS 18. Bagi aku, untuk iPhone XR yang hanya support iOS 16 ni sangat-sangatlah outdated and dah tak relevan dah untuk tahun 2025 ni. Kalau korang nak beli iPhone, aku rasa minimum better korang go for iPhone 11 dan ke atas. Tapi kalau korang ada budget yang lebih sikit, korang boleh angkat iPhone 11 Pro ataupun iPhone 11 Pro Max untuk kegunaan harian. Okay, aku rasa itu je kot. Actually, banyak je lagi sebab-sebab lain kenapa iPhone X ni dah tak relevan dah untuk tahun sekarang ni. Kalau aku nak listkan satu persatu memang banyak gila lah, and video ni akan jadi memang panjang. So, aku just highlightkan main point yang penting sajalah on kenapa iPhone X ni dah tak relevan. Okay, macam biasa, kalau korang rasa video ni bermanfaat and informatif, jangan lupa tekan butang like, share and subscribe. Okay, jumpa korang dekat next video.